Buat apa tu seorang ni? Oh, tak apa-apa. Tengah baca buku sikit. Oh, ya ke? Oh, terima kasih. Puas aku cari kau. Oh, ya ke? Sebenarnya aku datang nak tunjuk kau satu buku baru. Oh, banyak betul buku kau. Ini buku baru lagi Buku baru lagi. Saksikan bahawa aku seorang Muslim. Oh, mesti seronok buku ni kan? Seronok. Teringat lagi aku dulu. Masa first time jumpa dengan kau. Oh, yang mana Yang dekat kedai buku tu. Oh, yang kat kedai buku tu. Kenapa? Masa tu aku beli komik. Ni kau ingat lagi tak? Ni buku yang kau hadiahkan untuk aku. 60 sirah sahabat Rasulullah SAW. Aku dah baca sampai separuh dah. Oh, Alhamdulillah. Banyaklah ilmu yang aku dapat. Tapi aku nak tanya kau satu soalan. Oh, nak tanya soalan? Soalan apa? Pasal ni lah, kenapa kau minat sangat baca buku-buku agama ni? Oh, ya ke? Cuba kau tengok air dan cuba kau bayangkan jika irisan air ni kita titiskan di dalam lautan, apa akan berlaku? Begitu jugalah kalau kita nak membandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah. Ilmu kita hanya sekadar setitis air tadi, dan ilmu Allah seluas lautan. Kalau kau nak tahu, dalam dunia ni ada 5 ilmu hanya Allah saja yang tahu. Apa dia? Yang pertama, hanya Allah saja yang tahu apa yang berlaku dalam rahim wanita. Yang kedua? Yang kedua, hanya Allah saja yang tahu apa yang akan berlaku pada hari esok. Yang ketiga, hanya Allah saja yang tahu bila akan berlakunya hari hujan. Seterusnya, hanya Allah saja tahu kat mana kita akan mati nanti. Dan last sekali, tak ada seorang pun tahu. Bahkan Nabi pun tak tahu. Hanya Allah je yang tahu bila akan berlakunya kiamat. Kau tahu kan, semenjak aku kenal kau, teringat aku seorang sahabat tu. Dia memang menuntut ilmu daripada kecil lagi. Aku terbaca dalam buku ni, nama dia Ibn Abbas. Oh, itulah. Kita ni langsung tak setanding dengan sahabat. Yalah, ilmu pengetahuan ni kan, sangat luas. Betul? Sangat luas. ما زلنا نخشى ما زلنا نرى نعم الله علينا ما زلنا نخشى ما زلنا نحمد أم نسينا أن عباد للعباد قلبي